Saya tak percayalah awak jadi pentadbir. Mana mungkin ayah lantik awak jadi pentadbir? Awak bukannya selalu ada dengan ayah pun. Sekiranya kita hanya bercakap-cakap, kita hanya bagi tahu secara mulut bahawa bila ayah tak ada nanti kau uruskanlah urusan ayah ni. Ayah memang percaya pada engkau. Tapi tak ada black and white, tak ada yang secara properly daripada As-Solihin Trustee Berhad ni. Jadi tak ada siapa pun percaya bahawasanya tuan-tuan ada melantik anak ataupun sesiapa yang dipercayai, isteri ke ataupun sesiapa yang dipercayai untuk menjadi pentadbir. Sebab menjadi pentadbir ini sangat susah, sangat payah, sangat mengambil emosi kita, sangat mengambil masa kita, sangat mengambil ekonomi kita juga, kewangan kita. Kalau contohnya kita duduk dekat KL tapi urusan kita dekat Perak. Adakah kita sanggup untuk ulang alik, untuk dapatkan documentation, untuk pergi perbicaraan, untuk hadiri apa-apa prosedur-prosedur yang telah ditetapkan? Adakah kita sanggup? Itu adalah satu persoalan. Tapi masa perbicaraan itu memang ahli waris diwajibkan untuk hadir, melainkan ada sebab-sebab yang tersendiri yang boleh diisi untuk borang DDA, DJKPDG, iaitu Pejabat Pusaka Kecil. Tetapi sekiranya boleh hadirlah bicara untuk mendengar sendiri apakah solution, apakah penyelesaian untuk kes harta pusaka yang arwah tinggalkan itu. Itu adalah advice saya. Okey, ia memang satu perkara yang sangat susah, sangat payah, sangat menyentuh emosi dan ia tidak seronok pun. Menjadi seorang pentadbir tidak seronok pun. Tidak seronok sebab ia menyebabkan kita ada tanggungjawab. Kita ada urusan kita ada kerja kita sendiri. Contohnya tuan-tuan dan puan bekerja dekat KL, bekerja di mana-mana sahaja, tetapi tuan-tuan ada satu komitmen lain. Kena buat tanggungjawab ni. Sedangkan orang lain nanti akan dapat senang-senang saja harta pusaka. Jadi itulah wujudnya As-Solihin Trustee Berhad untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi pentadbir, iaitu wasi. Wasi yang telah dilantik di dalam wasiat untuk kita yang ke hulu ke hilir, untuk As-Solihin yang menguruskan harta pusaka ini daripada A to Z, daripada pembacaan wasiat di rumah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau biasa tengok dekat cerita Piramli tu, macam itulah As-Solihin akan buat di hadapan ahli waris faraid kelak. Kemudian kita akan bayar hutang piutang. Kalau kita berhutang dengan orang, kita As-Solihin akan uruskan untuk pembayaran. Kalau kita boleh rendahkan lagi pinjaman dengan bank ke institusi keuangan tu, kita cuba rendahkan lagi rate itu. Kemudian kalau ada hutang dengan Allah, belum buat badal haji, kalau ada zakat yang tertangguh belum bayar, kalau ada kalau ada fidyah sekiranya ada tertinggal puasa ke, ataupun ada nazar yang belum berbayar. Contoh anak cemerlang di dalam keputusan masa SPM ataupun semasa keputusan PSRA ataupun UPKK, kita bernazar tetapi kita meninggal dunia dahulu. Jadi benda tu ahli waris tahu. Jadi kita perlu bayar nazar itu dulu untuk menyelesaikan hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Itu adalah tugas-tugas as-solihin. Banyak lagi tugas-tugas as-solihin yang saya tak tersebut di sini. Kalau tak kan panjang video ni. Saya tak nampak video banyak-banyak, nanti korang bosan. Bosang-bosang, dia panggil cemuh. Kalau orang Terengganu panggil cemuh. Malah nak dengar lah. Jadinya itu adalah tugas-tugas seorang wasi ataupun pentadbir. Dia memang payah. Dia memang really deep to my heart. Dia memang penat. Dia memang penat. Jadi pentadbir ni memang penat. Emosi pun kadang-kadang terganggu. Jadi kerja-kerja kita yang lain, kerja urusan harian kita pun akan terganggu sebab kita kena uruskan perkara-perkara harta pusaka ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ini, kita semua masih hidup ni, lantiklah pentadbir sekarang, lantik pentadbir sekarang. As-solihin ada untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan menjadi pentadbir untuk uruskan A to Z. Jadi cas as-solihin sangat murah sahaja. Kita kenakan 1.8% berbanding dengan akta probate dan pentadbiran boleh mengenakan sebanyak 5%. Kita kenakan 1.8 tapi akta probate boleh mengenakan sebanyak 5% untuk menjadi seorang pentadbir ataupun untuk menjadi seorang wasi. Jadi 1.8 dengan 5% agak jauh nilainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menilai sendiri. As-solihin bantu A to Z sehingga selesai dan insya-Allah waris-waris tuan-tuan dan puan-puan juga tidak mengalami kesukaran, kepayahan, tetapi ingat satu perkara, simpan dokumen tuan-tuan dan puan-puan setempat. Simpan dokumen tuan-tuan dan puan-puan satu fail. Satu fail faraid yang khas. Saya ada buat video sebelum ni tentang fail faraid khas supaya waris tuan-tuan dan puan-puan tidak tercari-cari. Waris tuan-tuan dan puan-puan tidak terpinga-pinga. Mana letak geran kereta ni, mana letak geran rumah ni, mana letak geran tanah ni, mana pula penyata ASB ni, mana pula penyata tabung haji ni, mana pula nombor akaun bank ni, nombor akaun CIMB ni, mana akaun MyBank, mana akaun Bank Islam, mana pula nombor saham ni, mana pula nombor unit trust ni, mana pula segala-galanya. Banyaklah nak sebut kan. Mana pula segala-gala hutang piutang kita. Jadi letak dalam satu fail, letak supaya fail itu berguna sekiranya berlaku kematian kita kelak, supaya kita tidak menyusahkan ahli waris kita dan kita tidak menyusahkan diri kita sendiri. Sebab kalau kita tak selesaikan urusan kita di dunia ini, kita menyusahkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, wallahualam. Saya nak bagi tahu sekali lagi, menjadi wasi ini tugasnya sangat berat dan sangat penat. Lantiklah wasi sekarang untuk uruskan daripada A to Z. As-solihin sedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Boleh hubungi Nurul Syazwani binti Rusmawi untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.